Peserta yang mendapat giliran yang pertama bagi acara Dai Cilik Lelaki iaitu SK Methodist. Peserta yang mendapat giliran yang kedua adalah daripada SK Bukit Kapar. Peserta yang mendapat undian yang ketiga adalah daripada SK Batu Belah. Seterusnya adalah daripada SK Pulau Indah 2 yang mendapat giliran yang keempat. Giliran kelima adalah daripada SK Bukit Tinggi. SK Bukit Tinggi, okay, baik. Kelima. Undian yang keenam adalah peserta daripada SK Kampung Pendama. Giliran yang ketujuh adalah daripada SK Taman Seri Andalas. Yang ke-8 daripada SK Bukit Kuda. Yang ke-9 adalah daripada SK Meru dan secara automatiknya peserta daripada SK Kampung Johor Setia mendapat undian yang ke-10. Dia terus pergi kepada acara Dai Cilik bagi kategori perempuan. Peserta yang mendapat giliran yang pertama adalah daripada SK Teluk Gadung. Seterusnya peserta yang mendapat giliran yang kedua adalah daripada SK Meru. Giliran yang ketiga adalah daripada SK Taman Gembira. Seterusnya daripada SK Pelabuhan Utara yang mendapat undian yang keempat. Serta yang kelima adalah daripada SK Sungai Udang. Serta yang keenam adalah daripada SK Kampung Johan Setia. Serta yang ketujuh adalah daripada SK Rantau Panjang. Yang ke-8 adalah daripada SK Sungai Binjai. Sembilan adalah peserta daripada SK Meru 2 dan secara automatiknya peserta daripada SK Bukit Kapar mendapat undian yang ke-10. Terusnya kita pergi kepada acara yang terakhir, kalam Arabi bagi kategori lelaki. Peserta yang mendapat giliran yang pertama adalah daripada SK Sungai Serdang. Peserta yang mendapat undian ataupun giliran yang kedua adalah daripada SK Rantau Panjang. Peserta yang mendapat undian yang ketiga adalah daripada SK Tok Muda. Seterusnya SK Kampung Johan Setia yang mendapat undian yang keempat.
SK Kampung Pendama mendapat undian yang ke-5. Seterusnya adalah daripada SK Bukit Kemuning 2 yang mendapat undian yang ke-6. Seterusnya SK Taman Seri Andalas mendapat undian yang ke-7. Seterusnya adalah SK Bukit Tinggi yang mendapat undian yang ke-8. SK Methodist ACS mendapat undian yang ke-9 dan secara automatiknya SK Bukit Kapar mendapat undian yang ke-10. Dia bagi kepada kategori perempuan pula. Giliran yang pertama iaitu daripada SK Taman Seri Andalas. Seterusnya mendapat undian yang kedua adalah daripada SK Pulau Indah. Giliran yang ketiga adalah daripada SK Meru 2. Giliran yang keempat adalah daripada SK Teluk Menegon. Seterusnya peserta daripada SK Kampung Pendama mendapat undian yang ke-5. SK Kampung Johan Setia mendapat undian yang ke-6. Peserta daripada SK Bukit Tinggi pula mendapat undian yang ke-7. Seterusnya SK Bukit Kapar mendapat undian yang ke-8. Peserta daripada SK Rantau Panjang mendapat undian yang ke-9 dan secara automatiknya peserta daripada SK Sungai Serdang mendapat undian yang ke-10 bagi acara Kalam Arabi Perempuan. Maka dengan berakhirnya acara Kalam Arabi Perempuan, undian bagi acara ini, maka berakhirlah majlis pengundian bagi Maharajahan Adat dan Nilai peringkat daerah Kelang tahun 2025. Selamat berlatih dan selamat bertanding. Jumpa di SK Bukit Tenaga pada 22 Mei 2025, hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.